Takut siapa dah kata hang ada ACD ya, pilah jumpa kaunselor. Kan kalau kata betul hang janganlah macam self claim. Jangan self claim ataupun hang diagnose diri sendiri. You have to go and check lah. Why bother to pressure yourself saying that hang ada tu, hang ada ni bila hang tak ada. Jadi kalau waktu Kak Faiza awal-awal tu takut tak? Memang takut hospital lah. Hospital memang takut. Masuk dah jumpa terapis tu takut tak? Takut cuma I was confused. Dia ni apa dia ni? Kan kita kalau kata pergi jumpa doktor dia check lah yang pakai tu dia check. Dia ni apa sebab dia tak check, dia duduk suruh aku tidur dengar lagu apa semua ni. Zaman dulu ada dengar lagu. Itu ada. Saya dengar lagu Jamal Abdillah tau. Dalam dia bukan dia tak tahu ting. Dia tak ada orang nyanyi lah. Waktu pi tu orang suruh pi ke kerelaan hati ke siapa yang bagi pencerahan sebab dia bawa pi lah sebab dia duk kata kita duk kena panic attack dulu. So dia cakap tak tahu saya rasa macam nak mati ke. Aku selalu macam tu daripada kecil. Mak lain suruh pi. Main ni kan macam dia kata macam tak tahu lah. Masa nak mati dah ni bu. Aku nak mati dah. Selalu macam tu. Aku cakap dia diam. Bila mak kita anak first kan kami anak first. Jadi anak first dia menggelupuk. Tengok anak dia macam tu. Dia cakap tak apa esok kita pergi hospital. Dia sikit-sikit hospital kan. Pergi hospital doktor tahu okay ni bukan dia. Ini apa benda tak tahu. I tak ingat. I cannot remember tak. Memang tak ingat. Tak ingat dah apa doktor kata.